Saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Kita masuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Orang putih kan kata orang Melayu ni lekeh lah, tak ada undang-undang bertulis. Jadi undang-undang cuma adat lah. Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di Saint Petersburg di Rusia. Malangnya bila penjajah negara kita, antara benda yang dibawa oleh adalah manuskrip. Kita tak tahu apa yang dibuat dan dikaji oleh manuskrip tu. Kita tak nak claim lah bahawa maknanya teknologi barat tu daripada manuskrip Melayu. Tapi kita tak boleh menafikan langsung bahawa mereka mempelajari sesuatu daripada bangsa kita. Sebab orang Melayu adalah antara orang yang juga rajin menulis. Kalau kita pergi ke Pulauan Riau ni adalah sebahagian daripada tanah Melayu dulu, kerajaan Johor, Riau, Lingga. Sehingga dia ada satu bahagian dipanggil Raudatul Talibin, kelab penulis. Siapa nak masuk ke kelab penulis tu kena at least dah menulis 2 buah manuskrip. Orang Melayu kita dulu ada kelab penulis, masih lagi wujudnya kelab penulis tu, Nadi, Al-Katibin. Bagaimana paling kurang 20,000 manuskrip kita diangkut. Itu yang belum dikata disebut tenggelam di tengah laut 2 kali. Pertama sekali ketika 1511 ketika Portugis, 2 buah kapal Flor de Lema tenggelam. Yang keduanya ketika British bawa balik, dia pun mengatakan benda sama, 2 buah kapal tenggelam manuskrip Melayu. Tapi saya pernah menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Kita masuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Orang putih kan kata orang Melayu ni lekeh lah, tak ada undang-undang bertulis. Jadi undang-undang cuma adat lah. Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di Saint Petersburg di Rusia. Nanti boleh search Ustaz Amin manuskrip di Rusia. Apa tu zaman blog kan. Gambar saya kongsikan kat blog penemuan saya dengan manuskrip-manuskrip di Rusia.